Mana dia budak JBK tak pening. Mana dia? Ilmu saja tak pening. Layan dengan pening kau orang lah. Nathan, report mana kau? Pelik ni. Macam mana boleh kat lost? Padahal kau punya entry ni, macam ni entry kau tak? Ni entry kau tak ni? Gol lagi ganas. Gol lagi ganas. Tik dia nilai besar. Kau nampak dia kecil kan? Kau tengok kau try IP dulu. Tengok mak. Dia punya pergi tu. Gol ganas. Tapi sedap kan? Laju lagi boleh pergi. Tak, entry yang tu kenapa tak masuk? Saya tak, petang saya tak tengok. Oh, tak yang kau kena kat lost kat mana? Pagi. Dah untung lah tak ambil je aku. Ini yang masalah. Dia pukul sebelum 12 aku. Okey, sebelum pukul 12. Alright, Go. Oh, gol pula. Lain macam lah kau ni. Tak. Okey, ni. Kau shot ke long? Bukan. Pukul 12. Ini shot ni sedap awal lagi, awal. Ini. Oh, pukul 12. Ni. Yang ni. Pukul 11 lebih. Okey. Yang tempat sini. Kan aku selalu cakap. Kan selalu aku cakap. Inilah entry shot paling sedap. Dia macam ni juga. Saya long dekat sini. Okey. Dah untung. Lepas tu? Ambil. Lepas tu bila jatuh, doji ni doji ni. Ya. Kan kenapa tak keluar? Itu sama. Saya masuk dekat sini. Sini ya? Yalah. Untung $2-3 juga tu. Lebih. Lebih Lebih dekat $5. Lebih Ambil. Tunggu sampai negatif lah. Negatif reverse je lah. Tak berani masuk aku. Kenapa aku cakap dekat situ dia tak boleh pergi? Kenapa tak? M5 MACD dekat bawah. Ya. Macam mana dia nak pergi? Itu yang kita salah. Itu yang kita lost kat saham ni. Tu kena faham. Saya tak betul lah. Tapi kau nak tunggu dia naik ke tu 2 jam. Lepas tu. Tengok dia turun. Itu syok punya turun tu. Sebab itu MACD tak cium M5. Kalau gol tu. Lepas tu tengok Itu kalau kau boleh dapat sampai hujung arus $30 tu. lebih kot. Lepas tu tengok dia macam tu turun saja lah. Shot je lah. Tak berani masuk pula. Naik lah dor. Sebab MACD tu bawah kosong tak. Sayang lah M5 tu. Dah kecewa dah. Tu yang biasa tu. Tu yang masalah korang aku nampak. Bila kat lost tak nak masuk balik. Sebab cikgu dah ajar jangan balas. Tak boleh sekarang. Kau ingat ni saham? Iyalah, faham. Ini two way market dul. Faham. Sebab cikgu dah apply benda tu. Sebab saham tu kau nak balas macam mana? Dia hanya loss je. Itu yang kacau. Aduh. Macam ni kan tadi. Aku cakap betul lah. Bila dia naik, ada merah tak? Masuk lah. Dah untung. Jangan kejar dia. Tapi merah tu kena emak dekat kan. Tak kisah. Okey, Emak tu dekat macam ke jauh. Macam ni lah. Emak Ya, jauh kan. Tembus emak ni. Betul? Jangan peduli. Janji kita nak dia merah, lepas tu kau susah. Tu macam live sekarang ni. Ujung kali tu dia jadi merah doji tu. Yang ni janganlah. Kita nak merah yang cantik. Tebal. Merah tebal dengan doji. Doji tu shot. Tak. Kalau dia kat atas. Macam tadi gol kau tu. Macam ni. Mana? Tak. Dia cakap dia nak long. Aku suruh cakap macam ni. Tak payah long. Biar pergi dulu. Nanti ada candle merah. Candle merah ni kau susah kat bawah. Mesti untung. Faham tak? Sama juga macam ni. Cikgu saya selalu terkena macam ni. Masuk. Aku dah lambat. Saya tengok dia tak boleh pergi. Dia belum naik lagi kau dah masuk. Ha. Kan? Lepas tu tak jadi. Sebab tu aku cakap biar dia confirm dia naik. Dia confirm dia naik. Macam ni kan dia confirm naik. Mesti ada candle merah. Sebenarnya awak lepas candle merah tu kau masuk, satu candle tu dah memberi kau untung. Jangan nak tipu. Kau ambil ke tak tu je. Itu yang Syawal buat selalu. Dia bukan banyak pun. Dia sebab satu candle je dia untung.
Tapi sebab lot dia besar, kau nampak sedap lah dia. Ya, betul. Ini suka canggih-canggih macam-macam. Sebab tu cakap bila dah entry yang cantik, jangan pakai candle. Pakai mana pula untuk hole. Kena high first. Bagi kurus tu. Dulu. Rasa lah. 0.05 mana capai. Mana boleh beli. 0.2 Dia $40. 3 sen lah. Ah. Naik sikit terus pemajin 5. 3 bulan terus pemajin. Pemajin ni boleh 50. Wah, dengan bangganya. Boleh withdraw. Withdraw je lah. Lepas tu dah masuk balik. Dah settle lah. Aduh je. Tak, bila kau dah withdraw, kau nak start balik 1 sen tu. Itu Kena start 1 sen balik. Aduh. Datang semangat balik. Itu yang cikgu suruh withdraw kali ni aku diam. Tapi tak apa, yang penting untung. Itu lah. Jadi yang sampai ini kalau sebab Macam tu kan. Untung tak candle ni? Kalau kau masuk batu merah ni. Dah untung lah. Terpulang pada kau nak ambil ke tak je. tunggu dia long banyak pun dia dah bawa habis long banyak kan. Dia buat. Lepas tu cakap, kau entry bukan cantik. Kita entry menumpang. Okay, kalau contoh masuk dekat Emma Cross tu, memang cantik lah. Mana Emma Cross? Itu lah, apa putih merah yang bawah tu. Itu yang salah kau orang selalu kau marah. Emma Cross tu apa? Emma Cross nak masuk macam mana? Yang atas ni Tak, Emma Cross nak masuk macam mana? Mesti di bawah. Aku dah. Aku dah agak dah. Sama je lemau semua. Sebab kau lama tak datang dia jadi bangang. Emma Cross, Emma Cross ni, ini kita tak masuk tunggu dia cross Waktu dia langgar merah terus masuk. CS tu langgar merah yang kita masuk, itu Emma Cross. bukan tunggu Bukan Emma yang cross dulu. Bukan. Emma Selepas kau masuk, putih baru langgar merah. Oh. Dia ikut. Betul lah tu position kau. Kalau tak jadi, Tak jadi cabut dulu. Oh. Kita pergi. Macam ni kita panggil Emma apa ni? Ni Emma Cross tak jadi ni. Betul tak? Emma reversal. Oh betul lah. Masuklah terus waktu merah patah balik ni, CS tembus merah ke bawah, masuk untuk shot. Yang ini masuk untuk long. Emma Cross yang long ni cikgu. MCD nak kena tengok. Tak payah. Kau ni sebab tengok dua-dua yang jahanam tu aku tengok. Nak bawa MCD, nak bawa Emma. Supaya tak kelang kabut. Bila kita tengok MCD naik EP tu nak kena tengok CS lah. Tak, kalau MACD tengok, kalau dia cross macam ni kan, engkau dah boleh masuk dah dekat mana pun. Sebab kau tahu dia dah cross up. Cuma problem dia, cut loss kau dekat bawah ni. Kalau kita MACD. Sebab tu aku cakap, kita dah tahu MACD cross up. Kita tumpang je lah long ni, yang mana merah. Kenapa? MACD M5 itu membuka. Mengarut ni kalau dia nak cross down balik. Cium banyak tak cium. Kalau macam saham memang dia tak cium, tapi dia nak naik tu esok. Dia tak ada orang. Geram tak? Betul lah tu. Lepas tu kita Tan, Timecom ada beli? esok Tak ada beli. Simpanlah Timecom daripada ni. Yalah, itu hari lah. Ingat kau ada beli RM4 lebih tak ada. Lah. Kau harap dia naik je lah. Hari ni dah okey lah. Macam ni. Hari ni cantik. Ini cantik. Emang macam ni, CS macam ni. Tapi CS tu tunggu dulu. Nampak? CS dah gerak. Tapak dia lah. Dia mendekat. Kalau macam saham, Emang tu akan ikut semua. Macam ni main gol kan. Ni. Kawal main gol. 0.01 je. Kat $5. 10. Aku nak dapat 14. 5. 16. Dia teguh. Boleh sampai $2 16. Betul. Itu betul. Tapi tengok. Dia betul setup lah. untuk. Tak, dia cut loss laju Tan. Kan, kalau kita masuk tak betul. Nama nampak aja. Tak, kau tetap untung. Kau ambil ke tak 2%, 3% tu? Betul tak? Betul. Problem dia kadang kita tak ambil, kita nak besar.
Kepala satu, dua kurang-kurang. Itu yang jadi masalah. Di sini nak buat lagi tempat training ke nak boleh buat duit? Ini. Training je. Apa? Kalau boleh buat duit tu boleh lah. Jalan Apa nak Jalan dekat BTC tu. terpulang masing-masing lah. Tak, terpulang sama sendiri, ya diri sendiri. Kalau orang tu SPO okey, kenapa kau nak pindah tempat lain? Kau trade je lah SPO. Yes, oh, Honda tu. Macam gua kira restu lah ni kan. Cantik lah. Ya. Dulu je aku tak bagi restu kat aku. Aku nak ni. Aku cuma Tak. bagi. Lepas aku buka RCBO tu, hijab dia kata buka. Senang Itulah gol lah, Ethereum lah. Ini kan Man, bukan aku. Ya, Man Kelang lah. tapi cikgu start daripada RCBO tu. Tak apa benda lah kau Man, buka je lah grup HC lah. Kan? Pening punya Man. Tapi selalu waktu tu yang selalu Man tak datang pula ni. waktu tu selalu dapat. Lepas tu yang waktu lain lagi memang nasib. Tan, Man tak datang. Datang dia hari ni ada perjumpaan dengan tak tahu siapa lah. Oh, salah tu Rahman lah. Ha. Dia cakap dia esok kot. Itulah IP otak. Oh ya. Mungkin esok ada dia. Dia pun tak tahu dia IB. Pening lah. Sebab aku cakap kita bukan nak suruh jadi IB, kita nak pandai trade. Cuma sebab link tu daripada dia, Oh. dia jadi auto IB lah. Jadi semua orang buka bawah dia. Tak ada sebenarnya senang je aku nampak. Tengok. Tapi saya check memang tak ada je. Apa? Tu shadow yang tak munasabah tu tak ada lah dekat otak. Tak just market pun okey juga aku dengar. Dia orang trade Okta dengan just market. Azizi XM XM. Oh, XM spirit tinggi. Siapa yang trade XM? Ada dua orang ke tiga orang trade pakai XM. Kalau tangan semua ada. Just market spread 5%. Okta 2% nya. XM aku tak tahu. Saya tengok pair. Ada pair yang 30, ada pair yang 50, Oh. ada pair 70 ada. Kau masuk kan, kalau kau masuk lot RM1, tiba-tiba dah tu. Ya, Masuk ya. kan dah RM7 lah. Gila betul. Kalau teknik kita okey je. Macam kau trade FCBO lah. Satu tik RM20. Aduh. Baru seminit rugi 100. Dia pun dah tinggi kan. Terus withdraw fizik.